Ribuan warga kota mengunjungi pameran mata wang dunia dan stem lama berlangsung di ruang pameran pusat dengan Dunia Putra. Pameran sejak semalam itu mendapat perhatian kerana turut mempamerkan wang shilling berusia 700 tahun dan alat tumbuat wang berusia lebih 2000 tahun. Lebih 54 mata wang dari Negara Pertubuhan Negara Islam OIC turut dipamerkan. Pameran anjuran Yayasan Numismatik Antarabangsa dirasmikan oleh Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Zulhasnan Rafiq. Yang kami pamerkan adalah wang yang dipakai dulu. Jadi sekarang kita hanya pamerkan yang dululah. Yang baru tu belum lagi kita ada. Apa yang menarik, wang shilling berusia lebih 700 tahun yang dijumpai di Melaka turut dipamerkan. Kita buat pelbagai bangsa, pelbagai region. Oleh itu kita tunjukkan yang duit-duit dari Kesultanan Melayu Melaka, macam mana duit itu diprogreskan sampai ini hari ditukarkan kepada ada emas, ada itu perak. Yang dulu macam mana mereka diberi peluang untuk membeli wang kertas atau shilling negara terbabit dengan harga yang berpatutan. Sebenarnya saya datang ni untuk tengok macam mana pameran wang antarabangsa ni diadakan. Untuk saya tengok macam mana dia kilang sendiri yang buat duit shilling yang pada tangan saya ni. Jadi saya berbanggalah. Banyak all stamp, all coins yang saya tidak pernah tengok sebelum inilah. Pameran yang dibuka mulai 10 pagi hingga 10 malam itu berakhir esok.